Hari ni aku rasa sedih sebab dekat Pahang ni bila aku tengok orang PAS maki hamun bila ada isu pelajar yang pijak Quran tu. Bagus. Aku puji orang PAS. Dia ada semangat macam ni kan, bila salah tegur. Jangan kira politik, jangan kira apa, salah tetap salah. Tapi masalah dia bila ada kawan-kawan korang yang hina sahabat Nabi. Aku tak nampak pun seorang pun ada telur geng-geng PAS ni. Nak-nak saya berjumpa PAS dekat Pahang. CEO politik Salman Al-Farisi. Mana korang? Tak apa hina sahabat-sahabat Nabi ni. Sebab Nik Zawawi tu ada apa pangkat ulama' belakang, korang pun kata salah tetap salah. Kenapa kau tak maki hamun pula orang macam ni? Tak boleh. Kau tak boleh halalkan benda yang haram. Orang fikir betul-betul PAS ni politik dia tu sebab tunggang agama atau betul-betul sebab tegakkan Islam? Lebih ke tak lebih? Lebih tak cover lain.